Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okay, hari ni aku ada rasa nak share something. Sebab itu aku ada buat podcast dengan seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Norman. So dia ceritakan tentang satu penyakit yang sebenarnya kita terlepas pandang dengan kehidupan seharian kita. Macam aku juga, aku ada buat shoot, aku post. Kadang-kadang kita post gambar, kadang kita post video. Kadang kita terlepas pandang yang mungkin posting kita tu membuat orang puji kita, membuat orang tak suka kita. Jadi ni tentang penyakit Ain. Korang kena tengok podcast aku nanti. Tarikh dia saya akan share nanti. Tapi sebelum podcast tu start, aku nak share sikit lah. So setiap apa yang korang nak buat posting, jaga niat betul-betul. Dan kalau korang berdepan dengan sesiapa, kawan, family dan sebagainya yang memulakan ataupun yang mengeluarkan sebarang pujian, weh cantik kau ini, weh kemas kau ni, weh baju kau cantik hari ni, apa-apalah sebarang pujian, korang kena tepis Ain tu. Aku pun baru tahu secara detail sebenarnya bila ustaz ni cerita. Kita kena tepis Ain tu cepat-cepat. Macam mana nak tepisnya? Dengan zikrullah. Apa sajalah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah, Astaghfirullah, apa-apalah. Apa-apa yang ada kalimah Allah. Sebab penyakit Ain ni semakin berluasa, ia serius. Dan kepada tempat-tempat, di mana tempat-tempat yang orang buat besar rawatan Islam, lebih 60% penyakit semuanya berpunca daripada penyakit Ain. Baik, itu saja. Aku harap aku share hari ni, mulakan hari aku dengan aku share benda yang sedikit berfaedah. Apa ilmu yang aku ada, yang aku dapat sebenarnya bila aku buat podcast ni. Alhamdulillah. Aku bukan jenis orang suka baca buku, tetapi mungkin Allah rezekikan aku buat podcast ni. Banyak ilmu-ilmu yang aku dapat, yang aku rasa bodoh juga. Dan orang-orang yang aku jemput ni banyak memberi ilmu-ilmu kepada aku. Alhamdulillah. Baik, so aku doakan kepada korang semua, mulakan hari yang baik, dimurahkan rezeki korang, dimudahkan segala urusan korang. Terbaik. Cantik hari ni. Alhamdulillah.